Johor Darul Ta'zim, JDT, dilihat bakal menjadi destinasi bagi bekas pemain Liverpool dan FC Barcelona, Luis Garcia. Terdahulu, timbul kabar angin yang memaklumkan bahawa bekas pemain kebangsaan Sepanyol iaitu Luis Garcia bakal dilantik sebagai ketua pegawai eksekutif bagi sebuah kelab di Liga Malaysia. Walau bagaimanapun, makluman oleh wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam ini tidak disertakan bersama nama ataupun identiti pasukan yang bakal mendapatkan hikmat Luis Garcia ini. Dari Sepanyol ke Malaysia, bekas pemain sensasi Liverpool Luis Garcia bakal menjadi CEO sebuah pasukan Liga Malaysia, lapor Zulhelmi Zainal Azam di X terkini, perkongsian oleh pemerhati bola sepak negeri Johor, Juan Budiman seakan jelas bahawa pasukan JDT akan menjadi destinasi baharu buat Luis Garcia di Liga Malaysia. Selamat datang ke Johor, Luis Garcia, tulis Juan Budiman di laman ke-10. Pemilik kelab Johor Darul Ta'zim, JDT, DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor berangkat ke sesi latihan Harimau Malaya untuk bertemu pemain dan barisan kejurulatihan. Sesi latihan skuad Harimau Malaya telah memasuki hari ke-4 pada Khamis menjelang perlawanan pembuka tirai kelayakan Piala Asia menentang Nepal pada minggu hadapan. Dua pemain warisan baharu pasukan negara, Hector Hevel dan juga Gabriel Palmero sekali lagi meraih tumpuan selain kehadiran Arif Aiman yang sudah kembali dari kecederaan. Lebih menarik, sesi latihan pada Khamis ini turut dihadiri oleh DYAM Tunku Ismail yang juga merupakan pencetus revolusi Harimau Malaya di Padang Seri Gelam, Johor Bahru. Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor berangkat ke sesi latihan keempat skuad kebangsaan kendalian Peter Klamovski di pusat latihan JDT, Padang Seri Gelam di Johor malam tadi. Ramai penyokong Indonesia mahu pengendali pasukan itu, Patrick Kluivert segera dipecat. Tuntutan itu dibuat selepas melihat tim Garuda dibelasah Australia 5-1 di Stadium Allianz, Sydney. Indonesia bernasib malang apabila Kevin Dix gagal menyempurnakan penalti pada minit ke-8. Ini membuka ruang buat De Sousa mendahului menerusi penalti Martin Boyle dan Nishan Velupillai. Bekas pemain tengah Hull City, Jackson Irvine memastikan Australia selesa mendahului 3-0 sehingga rehat. Lewis Miller menambah derita Indonesia pada minit ke-61. Penyerang Oxford United, Oleh Romani menyumbat gol saguhati buat tim Garuda 17 minit selepas itu. Sebaik perlawanan tamat, slogan Kluivert out mula tular di media sosial terutama di X. Seorang penyokong bernama Ferry Hidayat menyifatkan kekalahan ini sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima.